Kenapa Ikmal Spida selalu pakai baju yang sama dalam video? Lepas pakai baju biru, baju oren. Lepas baju oren, baju hijau. Sebab ramai orang yang komen macam ni dalam video aku sebelum ni. Jadi hari ni, kita akan siasat kenapa dia asyik pakai baju yang sama je. Mula-mula aku tengok balik video-video lama dia. Aku scroll satu persatu dan memang betul, banyak video dia pakai baju yang sama. Jadi sekarang kita ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin Ikmal Spida tak mampu beli baju lain. Betul ke? Tak juga, sebab sekarang dia dah berjaya. Jadi kemungkinan ni kurang tepat. Kedua, mungkin dia malas tukar baju. Boleh jadi juga, sebab kadang-kadang kita pun macam tu kan. Ketiga, mungkin dia malas basuh baju. Okey, yang ni kelakar sikit, tapi rasanya bukan sebab tu. Lepas tu aku jumpa satu petunjuk penting. Rupanya, masa awal-awal dulu, Ikmal Spida memang suka pakai baju hitam. Hampir semua video lama dia pakai warna yang sama. Jadi ini bukan kebetulan, ini memang pilihan dia. Mungkin dia suka warna tu atau nak nampak simple dan kemas. Jadi sekarang kita dah tahu, dia pakai baju yang sama bukan sebab dia tak mampu, tapi sebab itu gaya dia dari dulu. Tapi yang mana satu betul sebenarnya? Malas tukar baju atau memang strategi? Kalau korang ada pendapat, komen sekarang. Sebab kes ni masih belum selesai.